Halim, kita akan pergi ke Padalarang. Wush, macam mana buat? Wush. Di Bandung. Tak ada plan nak kayu basikal ni. Nasib lah ni. Tidak dijangka Wow, kita mulakan hari pagi ni dengan kayuhan. Kayu basikal. Ya. Alright, selamat pagi. Ya, hari kedua kita di Bandung. Wah, sekarang pukul 7 pagi waktu tempatan. Lydia, Alia. Hari ini kita bersama dengan Pak Ismail, sahabat basikal lipat kita di Bandung. 3 biji Pak Ismail punya Brompton. Malam Pak Ismail bagi kita 2 biji. Dia hantar ke hotel. Tengok video semalam punya ni. Wah, ini memang kerja gila lah. Kerja gila lah. Pak Ismail kita hantar Brompton 2 biji. Kita tak sangka. Dia hantar ke hotel lah. Aduh. Pukul setengah 7 atau pukul 7 ya, besok ya. Pukul 7 kita start kayu. Start di sini. Sini. Ya, tapi ya memang Bandung ada naik sedikit Okay. lah. Ya. Tu apa Nasir kata suruh bapak bawa pergi ke kedai kopi atas bukit. Ya, boleh. Tapi tinggi ke? Itu kan terlalu tinggi. Ya. Pak Ismail kita atas basikal. Esok kita kayu. Oh lama unexpected kan. Jumpa esok. Okey, apa-apa hal kita simpan Brompton 2 biji ni dalam bilik dulu. Okey. Pagi ni kita nak ke mana, Pak? Hari ini kita ke Braga, lewat Hotel Homan, terus nanti Gedung Sate, lalu kita ke Dago. Kalau masih kuat, kita naik lagi ke Dago atas. Ya. Okey. Jom kita mulakan kayuhan kita pagi ni di Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali kita kayu di Kota Bandung. Pertama kali kita kayu di Indonesia. Semoga dipermudahkan segala urusan perjalanan kita pagi ni. Kita ada lane basikal. Woohoo! Kota Bandung. Kota Bandung. Jam 7 pagi dah cerah kat sini. Kalau tak kerana kayu basikal ni, kita masih atas katil lagi ni. Kota Bandung, Kota Liuzhou. Okay, climbing sikit. Tengok ada lane basikal. Sini kali hijau. Kita melalui Jalan Merdeka. Kita nak menuju ke Braga, tempat hotspot tarikan pelancong-pelancong. Ini beracun beli basikal ni. Beracun beli Brompton. Untuk melalui jalan kereta api semalam ni kita lalu ni. Cuk. Weh, sayang. Ibunya. Ya, terima kasih, Mak. Botol air jatuh. Hari ni dapat kayu kat sini, saya rasa macam mimpi jadi kenyataan. Kayu di Indonesia ni memang antara wishlist saya lah. Kita standby nak ke kanan. Kami kasih. Kat sini kalau nak ke kanan ke kiri ke, korang kena steady guys. Wah, ni macam dekat Bandar Kelang Kayuhan kita bersama dengan Pak Ismail. Thank you Pak Ismail bawa kita kayuh di Kota Bandung. Pak Ismail bersama dengan T-Line dia. Peace Alia, peace. Kita melalui Jalan Asia Afrika. Wah, depan kita ada kawan-kawan
Wah, ada kawan kita lain. Selamat pagi. Dari Singapura. Dari Malaysia. Just Kenalkan Hafiz. Wah, Ato. Ya. Siapa Ato, namanya? Hafiz. Salam Uncle. Alia. Siapa? Alia. Saya anak saya. Ya? Sahabat-sahabat daripada Kota Bandung. So kita tambah lagi 2 orang sahabat kita join kayu. Kita ambil gambar kejap. Latar belakang kan Hotel Legend. Fotografer kita. Thank you pak-pak semua. Ni Hotel Legend Tahun 50-60an sudah ada hotel ni. Semua kepala negara tidur sini. Oh. Jadi dia jalan kaki, di situ ada namanya Gedung Merdeka. Mereka Aha. conference di sana. Oh, Gedung Merdeka tu tempat conference. Iya. Oh. Tempat conference di sana, nginepnya di sini. Nanti Ah. kita lewat. Habis Braga kita ke Gedung Sate, habis itu kita sedikit breakfast sedikit aja. Okey. Makanan Bandung. Habis dari situ kita coba naik ke atas yang dibilang Nasrin. Oke? Abang Nasir tengok. Kita dalam perancangan untuk pergi ke Kopi Atas Bukit Tempat cari. Ini semua Abang Nasir punya idea ni. Okey, kita ikut je. Saya di belakang, saya ngawalin. T-Line 2 biji. Wah, Bike Friday. Wah, lawa-lawa. Oh, lawa baju Faiz Snack kita. Itu dimakan. Lari agak. Mam tadi kita kat sini memang crowded gila lah sini. Ini dia Gedung Merdeka. Okey, kita berhenti di depan Gedung Merdeka. Kita ambil gambar lagi. Ini antara bangunan-bangunan bersejarah di Bandung. Ambil gambar lagi. Faiz Snack kita kat seberang jalan. Masih berfungsi lagi, Pak? Kalau ada acara itu masih juga dipakai. Oh. Karena ada museumnya di dalam. Itu yang conference-nya masih. Oh, iya. Kadang-kadang dipakai. Building. Heritage building. Dari depan Gedung Merdeka kita ikut jalan belakang ni pergi ke Braga. Kita sambil kayu ni kita usah-usah jalan lah. So nanti lepas ni kita kita jalan kaki, kita dah tahu lalu mana yang senang. Inilah dia suasana Braga pagi ni. Tenang. Pagi di Braga. Bising. Kita melalui Braga Street. Waktu pagi dia nampak tenang Oi, waktu malam memang crowded gila. Nak berjalan pun susah agak Si ada sombong. Sana boleh juga. Ni waktu pagi dia. Kalau makan pagi banyak orang bubur ayam. Oh ya. Nanti kita mau coba kupat tahu. Bubur ayam, makanan tradisi lokal kat sini. Kita melalui Jalan Aceh. Ini Jalan Aceh. Wah, ramai sepeda-sepeda di sini. Wih, Noah, Kak Ashi di kantor. Kita liburan-liburan di Bandung dengan sepeda lipat. Wow. Taman Inklusi. Wah, bestnya scenery ni. Bestnya.
Dulu namanya Jalan Riau, sekarang Jalan Marta Dinata. Ini area bangunan lama. Wow. Jadi waktu zaman Belanda di sini sudah ada. Nah, sekarang kita menuju Gedung Sate. Kita nak pergi Alia. Okey. Tut. Kita melalui bangunan Pos Indonesia. Di belakang ni kantor Gubernur Jawa Barat. So kita berhenti sini ambil gambar. Ramai orang ambil gambar ni. Setakat ni okey. Ia pun dah pandai. Teruskan kayuhan. Hari ni saya tak pakai helmet Ini sebab kita ada 2 helmet je yang Pak Ismail bagi. Untuk Alia satu, untuk Lydia satu. So saya nak pakai tak apalah. Bagi kayu santai je. Orang jangan kecam, okey? Ini memang last minute punya planning. Memang tak sangka kan dapat kayu dekat Bandung ni. Ni semua Abang Nasir punya cadangan lah, yang memperkenalkan kita dengan Pak Ismail. Dia rasanya dekat Indonesia ni tak ada netizen, tak ada haters. Cantik lah tempat ni, redup je. Alia, mish-mash. Tu depan tu tengok. Nasi tempong Pak Gatot. Ma, mish-mash. Wow, best, cantik tempat ni. Ini namanya Pasar Gempol. Kita nyari makan pagi. Di sini terkenalnya kupat tahu Bandung. Oh. Oke, kita coba. So kita kabur loading dulu di kupat tahu Gempol. Jom kita rasa dia punya makanan dia. Wah. Halo. Okey, kita makan dulu kupat tahu. Yang lontongnya doang. Kabur loading. Kabur loading. Kita makan dulu. Okey, kupat tahu ni dia macam rojak. Kuah dia kuah rojak. Nasi pecah lontong. Ada keropok, ada tauge. Awal sangat. Ada beli aiskrim. Ambil. Terima kasih. Atuk belanja. Okay, ni pot-pot ngopi, roti, kopi, kafe-kafe. Aiskrim. Cai pun cai lah lihat. Cai? Kita dah kabur loading. Kita nak menuju ke satu tempat yang mungkin mencabar kita punya kepaduan kaki. Sekarang jam 8.50 waktu lokal, waktu tempatan. Lydia masih steady dengan Bronton. Blowing up my phone. Makan. Oh yeah, you know that if you let them, they'll try to break your soul. Geng-geng sepeda. Come on. So I put on my robe and pour some coffee. Cantik bike lane dia. Turn off my notification. There's sun Masih. pouring through the windows and View pun best. on vacation. Tengok depan tu. Pokok redup je. You gotta roll with it. Kartika Sari. Oh, Malaysia mesti kenal ni. Tu dia besar. You gotta roll with it. Just roll with it. You just gotta go with it. Just go with it. Oh, life is gone. Sabar, dia pegang dulu, pegang. Jari. Kita tadi lalui Jalan Dago. Jalan tu nampak landai. Tapi dia
Dia menanjak climbing. Dia tak pacak lah, tapi dia panjang. Kalau dekat Putrajaya macam Bukit Bangang lah. Apa? Macam kegenting. Oh, macam kegenting kan. Okey, so sebabkan saya bawa Alia, bawa anak. So macam kayu hantu macam agak terbatas sikit lah. So kita berhenti kejap kat sini. Kita tukar plan. Lydia dia ambil Grab lah dengan Alia untuk ke kedai kopi atas bukit tu. Sebab kata Pak macam genting dia punya tanjakan dia. Tapi saya kayu lah. Kita bagi Lydia dengan Alia naik Grab tunggu atas. Sial, bapak dia dah sengit-sengit. Panjang tu jalan dia, tapi dia punya jalan raya dia cantik lah, kemas lah. Best lah kalau korang nak speed, memang best. Otai-otai kita, tengok. Oh. Steady. Bapak umur berapa? 65. 65. Bapak? 68. 68. Sama. 68. Tengok steady. Malu lah. So saya akan follow diorang lah, kayu naik atas. Kita tengok macam mana pergi dia. Sekarang pukul 9. Matahari dah naik lah. D-line, Bike Friday. So saya akan bawa basikal ni sebab colour grey. Tak sedap-sedap. Ha? Tak, ni pun sedap juga. Tapi dia ada, tapi sebab ada ni kan, so peha saya macam agak kepak sikit lah. Okay. Dah. Bye-bye, jumpa atas bukit. Sekarang saya dah pakai helmet lah. Mantap. Oh. Ini memang tanjakan. Steady. Woi, tekak kering tu. Nampak ah. Panas weh. Warning, warung Ibu Nining, once a point to pedaling, lemon tea and tahu and cincau. Oh. You gotta roll Hai, Jas. just Later. roll with Jas. it. Just go with it. Just go with it. Hold it. Eyes on the road. Let it go and just roll with it. Memang betul-betul menanjak lah. Dia bukan menanjak pacak, dia menanjak mendatar. So sekarang kita berhenti dulu minum. Kita minum apa? Cincau lah, cincau. Pasangan tekak kering. Kau-kau punya ha. Ni kira macam tempat hotspot lah, geng-geng basikal kalau kayu area sini. Jom. Okey, kita campur dengan lemon. Banyak apa? 2 sendok aja. 2 saja. Coba ni. Oh, terima kasih enak tu. Oh, panas-panas makan cincau macam ni memang best lah. Dia menggunakan air gula aren. Ini dia kuih balok. Kita kan walau dia ingat menanjak lagi lepas ni. Okey. Kita menyeberang. Wow, kita meneruskan kayuhan. Lepas makan, lepas minum cincau hijau. Bapak kata ada lagi 3 km lagi. Oh, 3 km tapi dia climbing So, maknanya 30 km lagi. Wah, depan tu climbing sikit guys. Dari jauh dah nampak lah. Oh. Climbing. Slow down. Oh. T-line. Steady vibes, mate. Oh. Oh. Gila.
kasih banyak. Untuk first time macam saya, memang agak terkejut juga lah. Ada jamu-jamu. Ada air jamu ni. Kena jamu sedap weh. Ada gila. Abang Nasir. Ini nak pergi kedai kopi Abang Nasir. Recommend lah ni. Parade. I'll jump in those puddles every single day. Try to steal my joy, I'll just give it away. Oh, that's okay. I got plenty more. Saya ingatkan ini tempat dia. Rupanya bukan. Only two. Okey, ni kita akan menurun. Kita akan menurun sikit. Kemudian kita akan climbing lagi. Ni dah nampak dah macam kat atas bukit. Oi. Baik macam dekat janda baik. Dago Highland. Wow. Oh, lawannya. Baik, mendaki lagi. Woohoo. Wow. Memang mencabar. Untuk yang first time, kita tak tahu tau dia punya jalan macam mana. Kalau tak pernah kayuh sini, kita dah tahu dah nak agak. Ini kita tak pernah kayuh, tak tahu nak agak macam mana jalan dia. Ada sikit lagi ni. Just gotta go with it. Just go with it. Oh, life is gonna spin out of control. Just go with it. Ini dah macam dekat Berincang lah. Berincang Cameron. Just go with it. You gotta roll with it. Just Downhill. Weh, ini balik ni. Downhill. Gila mat. Gila. Sampai bongkok. Bye. Sampai bongkok kayu climbing ni atas ni. No. Tu dia. Depan Hotel Indigo. Korang tengok ni, ini memang downhill gila nya. Korang bayangkan nak balik nanti. Kena climbing. Saya nak turun bawah ni pun fikir 2 kali. Wah, gila lah. Gila. Wow, downhill lagi. Wow. Okey, tempat di sana Kita daripada sini. Saya ingatkan kena downhill lagi. Okey, kita ke kanan tu. Aduh. oh, keep your eyes on the road. Nak tukar gear pun malas weh. Okey, nampaknya macam dah sampai ni. Pak. Ya, bos. Woi. Oi, gila. Aduh, Alia pun gelak. Wah, Mami dah sampai dululah. Weh, dah beli kopi. Podium. Bronton memang tak mengecewakan lah. Memang terbaik lah. Memang lain macam dia punya pergi dia. Okay je ke? Alright, kita dah sampai lah. Kedai kopi recommended daripada Abang Nasir. Kita tengok view belakang. Wow, lawa view. Tapi sekarang panas, so tak boleh nak lepak-lepak belakang. Memang atas bukit lah. Lawa kedai kopi ni. Ini kalau lepak petang, malam, memang best lah. Tengok dia punya kerusi meja dia. Banyak guys. Tu view dia.
Macam Cameron. So nama tempat ni ni Lebak Caringin. Lebak ni bahasa Sunda maksud dia lembah. Caringin ni maksudnya pohon caringin. Kalau Malaysia pohon beringin. sama. Kita dekat lembah kafe ni dekat lembah. Wah, dengar tu. Kasih makan lo. Oh itu ada. Aku ikan aja. Ada tuh. Ambil. Ada gigi, ada mami. Alia bawa apa? Bagi ikan bandung makan. Udah ni ke? Mana tengok? Ni. Siapa bagi? Abang, Abang. abang pida. Oh, iya ke? Okey, balik. Baik. Uish. Ni. Jadi saya sewain buat teman-teman. Daripada bayar di hotel mahal, bersepeda boleh. Pak Ismet, dia ada rumah kat Bali. Siapa yang nak kayu kat Bali, boleh roja Pak Ismet. Harga cyclist. Setelah kita melalui tanjakan yang cukup panjang dan cukup mencabar untuk saya sebab nak bersaing dengan bapa-bapa kita yang umur 65-68. Jauh tau beza dengan saya. Tapi dia punya tenaga dia memang A lah. Tadi kita nak ke sini, kita downhill. Nak balik nanti kita akan kena climbing kau-kau punya. Ni pun saya tengah fikir ni macam mana nak climbing balik ni. Grab. Naik Grab. Tadi saya dah fikir saya nak tahan motor, saya nak tarik motor je tadi. Abang Nasir, kita unlock Lebak Caringin. Sebelum kita gerak balik, kita nak ronda-ronda dulu tempat ni Rugi lah datang besar payah nak ke sini. Kita tak usah-usah. Payah-payah. Payah tak. Kita tengok apa yang ada sini. Kita pergi ujung ni dulu lah. Datang tengah hari panas sikit lah, nak lepak luar ni. I got an answer and it hasn't failed me. Something that's constant when the winds are changing. It keeps me grounded when my heart is racing. Yeah, it's that whisper in my soul. Yeah, saying you gotta roll with it. Just roll with it. Just gotta go with it. Just go with it. Oh, life is gonna spin out of control. Alright, sekarang jam 11.15 pagi. Dah puas berehat di kedai kopi, layan kopi. Sambung kayu hang balik. Woo! Kita layan balik climbing sikit ni. Sikit tapi kau. Sebelum kita layan downhill panjang, layan dulu Bukit Kejam kat depan tu. Alamak, baru start kayu. Saya rasa macam nak krem pula peha ni. Oh, ini saya rasa saya nak menolak. Baru start kayu guys. Rasa nak krem. Macam tangkap peha lah. Aduh, tiba-tiba lah. Tolak guys. Malu apa bosku? Tolak. Tengok tu. Steady lah. Jalan raya semakin macet. Macet mat. Jam. Jam 11.30 pagi. Kita main belah kiri lah. Dua roda pun jam baik. Weh, my V. Dan ni kita memang downhill terus. Bapa-bapa semua dah kat depan dah. Saya belakang tadi layan view.
Oh, jam lah, macet naik atas. You gotta roll with it, just roll with it. Just gotta go with it, just go with it. Whole lot is gonna spin out of control. Just go with it, just go with it. You gotta roll with it, just roll with it. Just go with it, just go with it. Oh, keep your eyes on the road, let go and just roll with it, just roll with it. I may be caught up in this traffic, but it won't stop my flow. 'Cause I still got my music slapping. Let's get this road on the show. Sudah Zohor. Nak pergi makan siang. Ni di Simpang Dago. Dago. Cilok. Oh, panas tu. Jam. Jam. Basikal pun sangkut. Hampir langgar. Kita melalui Jalan Raden Patah. Ini kawasan rumah lama, orang-orang kaya, rumah besar-besar. Wah, lawannya view. Semua biru. Oh, cantik. Macam dalam sinetron. Redup pokoknya. To 17 new problems blowing up my phone. Ini dia. Oh yeah. You know that if you let me, they'll try to break your soul. Sudah sampai di tempat makan siang Ambrogio. Terus sebelum kita Taman Kayuhan, Pak Ismet ajak makan siang dulu kat sini. Diorang semua kat atas, tengok basikal yang disusun. You gotta roll with it, just roll with it. Just gotta go with it, just go with it. Whole lot is gonna spin out of control. Just go Ikan. with it, just go with it. You gotta roll with it, just roll with it. Jom Taman Kayuhan untuk makan dulu, makan siang. Dah penat nak nanjak. Makan dulu. Surabaya. Makan bebek goreng. Bebek. So, Taman Kayuhan santai kita hari ni di Kota Bandung. Okey, jap. Pak Ismail umur berapa? 67 sampai 68. Wow. Ada cucu? Ada 6. 6. Okey. Hafid 68. Cucu? 2. 2. Pak Anton 65, 65. cucunya baru 1. Cucu baru 1. Pak Om Tanwin 61. Cucu 1. Sufizal Anwar, your friend, kirim salam. Alhamdulillah pengalaman manis untuk saya dapat kayu di Kota Bandung, melihat suasana pagi kan, sama dengan Lydia pun dapat juga. Alia kecil-kecil dah dapat kayu di Bandung. Nanti dah besar dia tengok tahu dalam video ni. Terima kasih kepada semua di atas peluang kayuhan ini. Sama-sama. Okey Pak, Sampai Bapak jumpa banyak lagi. Bapak banyak bayar kita punya makan minum lah Pak. Terima kasih Pak. Belanja Sama-sama, kita semua. sama-sama. Bapak-bapak semua terima kasih. Okey, jangan lupa subscribe Game Basikal Lipat. Bye. You gotta roll with it, just roll with it. Just gotta go with it, just go